Bacaan ganjil dalam Al-Quran Part 1. Dalam surah Hud, juzuk yang ke-12, ayat yang ke-41, ada satu kalimah yang ada tanda diamond dekat bawah dia macam ni. Jadi macam mana kita nak baca? Pada kalimah ni, kita tak boleh baca dengan majraha kerana dekat sini ada hukum imalah. Apa itu imalah? Imalah ialah mencondongkan bacaan di antara baris atas dan baris bawah. Seperti mana kita menyebut huruf I pada perkataan sate. Dan huruf ra pula kita baca dengan nipis. Macam mana cara nak baca dia? Bacaan yang salah, majraha wa mursaha. Bacaan yang betul, majriha wa mursaha. Jom kita baca sama-sama. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجريها ومرساها. Semoga manfaat. Kalau nak tahu bacaan ganjil dalam Al-Quran yang seterusnya, komen part 2.